Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa itu alam sekitar? Alam sekitar merujuk kepada segala unsur semula jadi yang mengelilingi kehidupan manusia, termasuk udara yang kita hirup, air yang kita gunakan, tanah yang kita pijak serta tumbuhan dan haiwan yang menjadi sumber kehidupan. Semua elemen ini memainkan peranan penting dalam kelangsungan hidup kita dan keseimbangan ekosistem. Namun begitu, tahap tanggungjawab sosial dalam kalangan masyarakat hari ini semakin merosot. Sikap tidak prihatin terhadap kebersihan, pembuangan sisa secara sembarangan serta penggunaan sumber alam secara berlebihan telah menyebabkan pencemaran alam sekitar semakin meningkat. Keadaan ini bukan sahaja menjejaskan keseimbangan alam, malah memberi kesan buruk terhadap kesihatan dan kualiti kehidupan manusia. Persoalannya, sejauh manakah kesedaran kita dalam menjaga alam sekitar yang menjadi amanah kita bersama? Seterusnya, terdapat dua objektif kajian. Yang pertama, mengenal pasti punca utama kurangnya kesedaran dan tanggungjawab sosial terhadap penjagaan alam sekitar dalam kalangan pelajar UNIZA. Yang kedua, menganalisis akibat yang timbul daripada kurangnya tanggungjawab sosial terhadap alam sekitar dalam kalangan pelajar UNIZA. Berdasarkan dapatan kajian, punca bagi pencemaran alam sekitar yang tertinggi dipersetujui oleh responden adalah pengaruh hedonisme, iaitu gaya hidup mementingkan keseronokan yang mencatatkan sebanyak 41.7%, iaitu seramai 15 orang. Manakala peratusan terendah adalah persetujuan responden, iaitu sikap tidak bertanggungjawab dalam kalangan pelajar sebanyak 31.6%, iaitu 12 orang. Graf menunjukkan responden memilih sangat setuju bahawa ianya memberi imej buruk kepada UNIZA sebanyak 27 orang responden bersamaan 73%. Manakala hanya seorang responden yang memilih sangat tidak setuju bau busuk di kawasan kampus bersamaan 22.6%. Kajian ini dijalankan secara rawat terhadap 36 penuntut di UNIZA menggunakan kaedah kuantitatif. Kaedah ini dijalankan melalui soalan tinjauan atas talian dan skala Likert yang masing-masing dengan skor sangat setuju, setuju, neutral, tidak setuju dan sangat tidak setuju. Seterusnya kita beralih kepada dapatan kajian. Kajian telah mendapati 31.6% iaitu sebahagian dari pelajar UNIZA kurang menyedari peranan mereka berkaitan tanggungjawab dalam pemeliharaan alam sekitar. Sikap ketidakprihatinan ini memberi impak yang negatif kepada alam sekitar seperti membuang sampah merata-rata di kawasan kampus serta pembaziran sumber semula jadi seperti pembaziran penggunaan air dan elektrik secara berlebihan menjadi antara punca penyumbang kepada peningkatan pencemaran alam sekitar. Kemudian, mengenai komuniti. Kurangnya tanggungjawab sosial dalam komuniti warga UNIZA menunjukkan akan kegagalan dalam menghayati etika peradaban, khususnya nilai amanah dan tanggungjawab bersama. Ini bermakna etika bukan sekadar teori dalam buku, tetapi ia diukur melalui perbuatan. Apabila warga kampus tidak mempedulikan kebersihan itu adalah tanda bahawa nilai integriti dalam diri seperti amanah untuk menjaga harta benda awam masih lagi lemah. Keadaan ini menyebabkan berlakunya amalan yang mencetuskan pencemaran alam sekitar di kawasan kampus, sekaligus menjejaskan kesejahteraan warga universiti secara keseluruhan. Seterusnya, uraian ini menegaskan bahawa semangat patriotism perlu diterjemahkan dalam bentuk amalan seharian, termasuk dalam menjaga dan memelihara alam sekitar. Pengabaian terhadap kebersihan dan kelestarian alam menunjukkan sikap mementingkan diri serta kurangnya rasa tanggungjawab terhadap negara dan masyarakat. Alam sekitar yang tercemar bukan sahaja menjejaskan kualiti hidup rakyat, malah memberikan kesan jangka panjang terhadap kesihatan dan pembangunan negara. Oleh itu, pemeliharaan alam sekitar merupakan sebahagian daripada tanggungjawab warga negara yang berjiwa patriotik kerana melalui persekitaran yang bersih dan lestari, kesejahteraan masyarakat dapat memelihara seperti generasi akan datang, dapat menikmati kehidupan yang lebih berkualiti dan berdaya saing.
Seterusnya, antara refleksi atau solusi bagi mengatasi permasalahan ini adalah yang pertama, meningkatkan tanggungjawab dalam tindakan seharian. Pelajar perlu mengubah sikap daripada hanya mementingkan keselesaan diri kepada lebih prihatin terhadap alam sekitar. Contohnya, mengurangkan penggunaan plastik sekali guna, membawa bekas makanan sendiri dan mengamalkan kita semula. Tindakan kecil ini mampu mengurangkan pencemaran dan memelihara alam sekitar jika dilakukan secara berterusan. Yang kedua, memperbanyakkan kempen alam sekitar. Kempen alam sekitar dapat meningkatkan kesedaran masyarakat tentang kepentingan menjaga alam. Pelajar digalakkan menyokong dan menyertai NGO atau individu yang aktif memperjuangkan isu alam sekitar. Melalui penyertaan ini, pelajar dapat menimba ilmu, memupuk sikap prihatin dan menyebarkan mesej pemeliharaan alam kepada orang lain. Ketiga, penguatkuasaan undang-undang yang tegas. Pencemaran alam sekitar mencerminkan sikap manusia yang mengabaikan tanggungjawab sebagai khalifah di muka bumi. Oleh itu, penguatkuasaan undang-undang terhadap pihak yang mencemarkan alam perlu dilaksanakan dengan tegas tanpa kompromi. Hukuman yang berat dapat memberi pengajaran dan mencegah pihak lain daripada melakukan kesalahan yang sama. Kenapa buang sampah tadi? Nak buang kat bang? Buang sampah ada? Tak ada ni. Mak, abang tahu tak? Buang sampah dan longkang ni menyebabkan longkang tersumbat, menyebabkan pencemaran air. Jadi menyebabkan banjir di Indonesia. So yang buat lagi. Kenapa dia orang buang sampah kat sini ni? Korang tahu tak, korang buang sampah merata ni menyebabkan pencemaran alam sekitar. Bukan itu saja tau, ia juga melambangkan betapa kurangnya rasa tanggungjawab terhadap tanah air. Siapa buang sampah ni? Bukan cikgu pernah pesan ke jangan buang sampah merata-rata? Okay, murid-murid, ingat pesan cikgu ya. Kalau kamu beli makanan, pastikan plastik makanan jangan buang merata-rata kerana ia boleh menyebabkan pencemaran alam sekitar. Plastik ini juga sukar untuk menepuk dan boleh menyebabkan longkang tersumbat, pencemaran air dan juga pencemaran tanah. Keadaan ini boleh menjejaskan kesihatan manusia dan juga hidupan lain. Oleh itu, kita semua perlu menjaga kebersihan bagi menjamin kelestarian alam sekitar. Secara keseluruhannya, kajian ini dijalankan bagi mengenal pasti punca utama dan akibat yang timbul daripada kurangnya kesedaran penjagaan alam sekitar. Berdasarkan dapatan kajian yang telah dijalankan melalui kaedah kuantitatif, tahap tanggungjawab sosial pelajar UNIZA terhadap alam sekitar kini berada di tahap yang sederhana. Perkara ini boleh menyumbang kepada pencemaran alam sekitar seperti aktiviti pembuangan sampah yang tidak terkawal di merata tempat dan pembaziran sumber. Oleh itu, usaha yang berterusan melalui program kesedaran dan penglibatan aktif pelajar di dalam program berkaitan alam sekitar amat penting untuk memupuk kesedaran dan tanggungjawab sosial terhadap alam sekitar agar kelestarian kampus terjaga.